Ini nama ahli kumpulan kami. Kita ada Muhammad Amirul Safwan bin Muhammad Syafi'i, Muhammad Amirul Amir bin Muhammad Rosli, Muhammad Hazim bin Nasiruddin dan Muhammad Irfan bin Kamarudin Azni. 4. Keperluan maklumat jangkaan dalam pengurusan inventory. Yang pertama, kekangan, kelewatan penghantaran atau masalah dengan pembekal. Yang kedua, kekurangan pembekal alternatif boleh menambahkan risiko jika berlaku masalah dengan pembekal utama. Yang ketiga, kurang data yang tepat untuk meramal permintaan atau ramalan yang tidak tepat boleh menyebabkan lebihan atau kekurangan stok. Yang kedua, output, pengurusan hubungan dengan pembekal yang lebih baik dan masa penghantaran yang lebih tepat dan kualiti produk yang konsisten. Keupayaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat dan tepat, meningkatkan jualan. Seterusnya, memastikan stok tilam sentiasa tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa berlaku kekurangan stok. Yang ketiga, kos. Maklumat tentang kos penyimpanan inventory penting untuk mengekalkan kos yang terlalu tinggi. Kos penyimpanan boleh dipengaruhi oleh ruang, suhu serta jangka masa penyimpanan tilam sebelum dijual. Kos bahan mentah dan pengeluaran juga perlu diambil kira untuk memastikan harga kompetitif dan keuntungan yang cukup. Terakhir, input, keperluan bahan mentah seperti kain, spring dan span untuk menghasilkan tilam. Maklumat tentang bahan mentah membolehkan perniagaan membuat perancangan yang tepat untuk pembelian dan penyimpanan bahan mentah. Perlu membuat semakan berkala supaya tidak berlakunya kekurangan stok. Fungsi asas pembelian inventory. Yang pertama, kita ada mengenal pasti kuantiti dan jenis produk yang diperlukan. Memastikan bahawa bahan mentah seperti kain, busa, spring dan bahan pengisi sentiasa mencukupi untuk pengeluaran tilam. Yang kedua, kita ada pengurusan kos. Pembelian bahan dalam kuantiti yang besar pada harga yang lebih rendah dapat mengurangkan kos per unit. Ini dapat membantu dalam pengurusan kos. Yang ketiga, kita ada menguruskan hubungan dengan pembekal. Hubungan yang baik dengan pembekal untuk memastikan penghantaran tepat pada masanya. Pembekal dapat dipercayai dan dapat menawarkan bahan mentah berkualiti dengan harga yang kompetitif. Seterusnya, model kitaran pembelian, inventory. Yang pertama, penentuan jumlah stok yang perlu dibeli. Proses ini bermula apabila pihak pengeluaran atau jabatan yang berkaitan mengenal pasti keperluan bahan mentah berdasarkan jumlah pengeluaran yang dirancang. Yang kedua, strategi pengurusan stok. Pengurusan inventory yang baik perlu dilakukan untuk memastikan bahan disimpan dengan cara yang teratur dan mudah diakses apabila diperlukan. Yang ketiga, pesanan pembelian. Setelah semua butiran disepakati, pesanan pembelian akan dikeluarkan kepada pembekal. Ini adalah dokumen rasmi yang menyatakan jumlah bahan yang diperlukan, harga dan syarat-syarat penghantaran. Asas pendekatan pemilihan pembekal. Yang pertama, kualiti produk. Kualiti bahan mentah seperti busa, kain dan spring adalah faktor utama dalam menghasilkan tilam yang berkualiti tinggi. Pembekal perlu dapat menyediakan bahan yang memenuhi kualiti yang ditetapkan. Yang kedua, harga. Memastikan harga bahan mentah yang dibeli adalah kompetitif untuk mengekalkan margin keuntungan. Oleh itu, perbandingan harga antara beberapa pembekal penting. Yang ketiga, ketetapan penghantaran. Penghantaran tepat pada masanya adalah sangat penting dalam industri pembuatan tilam kerana kelewatan dalam penghantaran bahan mentah boleh menyebabkan gangguan dalam pengeluaran. Kesimpulan, dengan ini kita dapat pelajari bagaimana kita dapat memastikan pengurusan inventory yang efisien dan dapat mengurangkan kos operasi. Selain itu, kita juga dapat mengetahui kepentingan menjaga hubungan kepada pembekal.